Mangsa jatuh jambatan Pulau Pinang pernah beri petanda mahukan pergi. Lelaki yang ditemui meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh dari jambatan Pulau Pinang kemarin rupa-rupanya menunjukkan banyak petanda sebelum kejadian, menurut isterinya, Nurul Natasha Amira, 19. Nurul berkata suaminya yang berusia 25 tahun sering memberi bayangan seolah-olah mahu pergi dan mengalami gangguan misteri sejak beberapa minggu lalu, termasuk meracau dan mengadu seolah-olah ada orang mencarinya. Arwah juga pernah berhenti tiba-tiba di lebuh raya kerana sakit kepala kuat sebelum dibawa ke hospital. Pada hari kejadian, mangsa keluar untuk kedobi dan bungkusan pakaiannya ditemui di atas jambatan. Nurul, yang sedang hamil anak ketiga, tertekan dengan spekulasi warganet yang tidak mengetahui keadaan sebenar. Ibu mangsa turut mengesahkan anaknya sempat menelefon sebelum kejadian dan berkata dirinya menyayangi keluarga serta meminta mereka tidak risau. Mayat mangsa ditemukan kira-kira 8 km dari lokasi dia dipercayai jatuh oleh pasukan JBPM Pulau Pinang.